Okey, alhamdulillah kita sampai cabin stay untuk balik raya. Okey, alhamdulillah. Cantik. Okey, kita boleh masuk. Okey, cabin stay ni kepunyaan Abang Yusri SDJ yang ada indoor kat sini. Ni rumah apa dia ni, bahan-bahan lama semua yang ada di sini, cantik-cantik. Okey, anda boleh tengok kita sampai ni ngangang maghrib. Ni orang yang apa dia ni memang suka benda lama dan berseni, memang cantik lah. Dia buat sendiri dan dia memang pakar lah dalam bidang apa dia ni, pertukangan apa dia ni, kayu-kayu lah, macam ni. Tengok ni buah guntung, sini panggil buah guntung ni. Ni daripada rumah lama biasanya ni. Ada yang jenis tajam, yang ni jenis yang kepala bulat macam tu. Macam rumah Abang Syekh yang kepala tajam lah. Kuku lama. Tempat duduk masih ada, tapi yang kepada depan tu tak ada. Okey, tengok dia punya kayu-kayu, biasanya dekat sungai lah dapat ni. Okey, ni suasana waktu maghrib cabin stay bahagian luar ni. Bagi Abang Syekh comel lah. Comel. Di homestay ini. Okey, ni tuang homestay. Okey. Sekejap lagi kita ambil yang tempat indoor pula, indoor memanah. Okey, inilah indoor Yusri Archery Academy indoor range. Tempat ni kalau tak raya ni, bulan puasa pun hampir tiap-tiap malam lah. Tiap-tiap malam dia orang buat latihan dan ada game. Ada game lah. Setiap 2 bulan sekali dia orang buat yang apa ni, final punya lah. Tengok. Dia orang seni ni. Ni yang liga memanah dulu. Tu Haji Usman lah. Okey. Tengok busur-busur bermacam-macam ada. Yang dia punya sendiri pun ada. Okey. Tempat ni dibuat bentuk lama sikit lah. Tengok di dinding sana pun ada macam-macam lah. Kan? Ni kita ada gong. Yang tengok bunyi sikit . Okey. Okey. Nak sangkut ni. Alhamdulillah. Ni jarak boleh 18 meter pun boleh di sini. Okey. Alhamdulillah. Kita nak berkemas dulu untuk menziarahi sanak saudara. Terima kasih dan insya-Allah tahun hadapan kita datang untuk berstay di sini lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita keluar dalam keadaan semua dalam keadaan tersusun balik semua. Alhamdulillah. Sebagaimana kita masuk, begitulah kita keluar dalam keadaan bersih, tersusun rapi dan kemas balik. Kita memudahkan tuan homestay. Bismillah.